Tuan-tuan mati Allah sekalian, kalau tuan-tuan jumpa ayat-ayat tentang syurga, itu adalah balasan, dia akan ada kaitan dengan dunia. Ya, dia bukan tiba-tiba boleh masuk syurga, dia ada kaitan dengan dunia. Apabila Allah jelaskan tentang syurga, sifat-sifatnya itu, dia ada kaitan dengan di dunia yang mungkin terbalik. Maksudnya apa? Kalau di sana itu sibuk dalam kesenangan, kemungkinannya ialah apa? Di dunia orang itu adalah sibuk dalam kepayahan. Baru dia layak untuk mendapat balasan atas apa yang dia kerjakan. Macam kita bekerja, kerja kuat, barulah dapat gaji besar contohnya. Maka kalau orang itu ada kepayahan dalam amal di dunia ini, maka Allah kata di akhirat nanti mereka itu dalam keadaan sibuk yang senang. Kalau ada yang kata saya yang menguruskan rumah, bekerja, mencari nafkah, saya sibuk dan ada masa saya penat. Ada masa saya penat, ada masa saya kecewa, ada masa saya disakiti. Itu adalah sifat di dunia yang Allah kata hanya di syurga sahaja orang itu sibuk, dan sibuknya itu apa? Fakihun. Yang menyenangkan hatinya. Terus bahagia. Sibuk. Lepas bahagia, bahagia. Lepas bahagia, bahagia. Lepas bahagia, bahagia. Itu hanya di mana? Di syurga. Kalau ada yang mengharapkan bahawa di dunia ini lepas dia bahagia, lepas bahagia, bahagia, lepas bahagia, bahagia, maksudnya apa? Dia tersilap tempat. Dia bukan berada di dunia, dia dah berada kat mana? Berada kat syurga dah. Tapi tengok masih ada dekat dunia. Ini mustahil. Ini mustahil. Mustahil berlaku dalam hidup kita ini, dalam rumah tangga, lepas bahagia, bahagia, lepas bahagia, bahagia, lepas bahagia, bahagia. Dia mesti lepas bahagia adalah sikit, bergaduh sikit lah, susah sikit lah, buat kerja sikit lah, lepas tu bahagia balik. Dia ada bahagia tak? Bahagia tak? Bahagia tak? Itu dunia. Maka bila kita sampai pada ayat 55 ini, kita menyebabkan kita tengok, ya Allah, moga-moga aku jadi ahli syurga yang terus bahagia, sibuk di sana, ya Allah, dengan apa kesibukan saya di atas dunia ini yang kadang-kadang menyakitkan. Itu memang formula dia. Orang yang dapat syuhulin fakihun hanya bagi orang yang syuhul di atas muka bumi ini